Musim ini merupakan satu perjalanan yang amat panjang dan meletihkan buat Sabah. Mereka memulakan kempen lebih awal daripada pasukan lain menerusi saingan Piala AFC. Ini menyebabkan pemain yang baru selesai tugasan Piala Asia bersama Harimau Malaya hanya sempat berehat sebentar sebelum kembali memulakan pramusim. Walaupun berdepan keletihan awal, Sabah tetap menunjukkan prestasi yang meyakinkan pada separuh musim pertama. Bahkan konsisten mencabar Selangor kedudukan kedua dalam liga. Namun dalam 7 perlawanan terakhir, mereka hanya mencatat satu kemenangan. Tanda jelas bahawa keletihan mula mengambil alih. Dengan segala yang dilalui, menamatkan musim di tempat ketiga tetap satu pencapaian yang membanggakan. Dari segi proses pembinaan serangan, Sabah bukanlah pasukan yang mengutamakan penguasaan bola, menduduki tempat ke-11 dalam jumlah hantaran dalam liga. Sebenarnya build-up dari bawah sangat berisiko buat Sabah kerana mereka kerap kehilangan bola dengan mudah, sekaligus menghadiahkan gol kepada pihak lawan. Jadi corak build-up mereka sangat direct, menggunakan sepakan gol jauh ke kawasan serangan sebelum berebut untuk memenangi bola kedua. Dan dari perebutan tersebut, Sabah ingin bermain dengan pantas dan banyak bergantung kepada larian dan menggelecekkan pemain sayap seperti Daniel Ting dan Sadio Ramdhani. Namun senjata utama Sabah adalah situasi bola mati. Mereka mempunyai kelebihan ketinggian berbanding kebanyakan pasukan lain dalam Liga Super, dan pemain yang berkebolehan melakukan hantaran tepat dalam situasi set piece. Malah dari lontaran ke dalam sekalipun, mereka memiliki Daniel Ting yang mampu melontar bola jauh terus ke dalam kotak penalti dengan kelebihan fizikal yang dimiliki. Sabah sering mencipta chaos dalam kawasan lawan dan berjaya menjaringkan 14 gol menerusi situasi sebegini. Sebaik kehilangan bola, Sabah mampu menekan secara agresif untuk memenangi semula kawalan bola. Darren Lock dan Dan Ting menjadi tonggak penting dalam corak tekanan agresif ini, memaksa lawan melakukan kesilapan di kawasan berisiko. 3 pertahanan tengah sentiasa kekal di belakang sebagai struktur pertahanan utama, hanya naik ke hadapan apabila benar-benar diperlukan, memastikan kestabilan pasukan dikekalkan sepanjang transisi. Akhirnya musim yang panjang dan penuh ujian ini melabuhkan tirainya buat Sabah. Dengan segala usaha, keletihan dan semangat yang mereka curahkan, para pemain ini wajar diberikan penghargaan dan ruang untuk berehat. Harapannya musim hadapan mereka akan kembali dengan tenaga yang lebih segar, tekad yang lebih kuat dan impian yang lebih besar untuk mengangkat nama Sabah lebih tinggi di persada bola sepak negara.